Okey, assalamualaikum sejahtera kan. So, saya dapat satu soalan lagi. Hanif, saya berminat untuk buat sebuah blog. Saya minat untuk buat sebuah website, tetapi saya tak mempunyai kemahiran menulis. Okey. So, saya sudah maklumlah bila anda sebuah blog, anda wajib punya sebuah konten. Okey. Konten anda harus ada buat setiap hari. Tetapi anda rasa anda belum ada pengalaman untuk menulis atau buat karangan dah. Sekolah karangan pun grammar pun salah, semua salah kan, betul. So, anda rasa bagaimana untuk saya mengoptimumkan membuat penulisan untuk blogging saya, untuk blog saya. So, dalam bidang penulisan ini dan pengalaman saya sampai 13 tahun dalam bidang blogging ini, setiap yang penting adalah langkah pertama, okey. Bila anda membuat sebuah blog, anda mula menulis, anda akan hasilnya adalah tidak cukup menarik. Menulis kali kedua pun tidak cukup menarik. Sekarang dah sampai ke 10 konten pun anda baca pun tidak menarik, okey? Kerana anda dalam proses pelajaran, anda dalam proses learning curve, okey? So, ini semua anda harus faham dahulu. Jangan harap jika anda sebuah blog, anda buat konten, anda harap tulisan anda ini adalah menarik, berkualiti, mengikut SEO, mengikut semua recommend yang dikenakan oleh Google. Tidak, saya betul anda kat sini. So, anda itu yang pertama, mindset yang harus anda ada di dalam kepala anda dahulu. Bila anda mula membuat satu pekerjaan yang baru. Termasuk juga jika anda ingin buat video macam inilah, YouTube channel kan. So, tentu video anda yang pertama hingga 30 hancur lebur. Kerana pertama ada dia punya peralatan, kedua anda belum punya kemahiran. Itu saja itu mindset yang anda harus tahu. So, tetapi walaupun anda harus improvekan diri anda dari semasa ke semasa untuk mengukuhkan diri anda dalam bidang penulisan. Betul? So, yang pertama yang boleh saya di sini, anda harus menulis setiap hari. Sebab itu dalam masterclass peminat kami, masterclass blogging kami mencadangkan setiap blog yang baru harus menulis 200 post dalam 3 bulan. Kenapa? Kerana kami hendak anda menulis setiap hari. Dan juga dari segi kehendak Google algoritma untuk indeks blog anda lebih cepat lagi lah. Tetapi salah satunya adalah jika anda menulis setiap hari, practice make perfect. Okey, cuba menulis setiap hari. Tetapi jika anda rasa anda belum cukup kembali lagi, anda langkah pertama anda buat satu tajuk, katakan apa itu racun tikus. Contohlah racun tikus. So, anda dapat buat anda ada punya berapa sub heading, tetapi anda buat 2 perenggan. Okey, 2 perenggan dah lah. Esok sambung lagi. Mungkin satu konten itu akan memasa hingga 3-4 hari, is okay. Janji anda mula menulis setiap hari. Alright? So, nombor 2, banyak membaca dan pilih niche kemahiran anda. So, salah satu tangga kejayaan untuk dalam bidang penulisan dan juga mendapatkan idea adalah harus banyak membaca buku ke, melihat dari YouTube channel ke, ada dari sumber-sumber yang dipercayai, akan memahami anda akan memahami bagaimana untuk memperkembangkan gaya penulisan yang lebih efektif. So, anda boleh compare dengan bentuk penulisan daripada blogger-blogger yang berjaya. Oh, ini bentuk penulisan cantik. Dari segi structure konten tersebut, anda faham kat situ. So, dari situ anda faham. Dan juga niche anda. So, jika saya bercerita tentang buat blog tentang blogging, so tentu saya boleh buat dalam 100-200 post tentang blogging kerana saya punya kemahiran dalam bidang tersebut. So, ikut kemahiran anda. Okey? Atau anda tidak punya kemahiran, anda boleh saja menggunakan AI untuk membantu anda. Okey, jika ada produk-produk tertentu yang produk winning tapi anda tidak punya kemahiran, anda gunakan AI untuk membuat post untuk anda kat situ. Okey, so anda harus ubah sesuai. So, ubah sesuai memerlukan kemahiran dah, penulisan jugalah. So, dari situ anda harus banyak membaca dan juga pilih niche mengikut kemahiran anda. Okey, so yang ketiga adalah pelajari struktur penulisan. Okey. So, jika kata anda pandai menulis, anda pandai buat ayat-ayat yang bombastik, cantik menulis, tetapi anda tidak pandai menyusun paragraf, tajuk, subtajuk dan sebagainya, perlu anda mahirkan juga. Okey. Penulisan ini bukan semata anda menulis perenggan bagi perenggan, itu banyak sekali tanpa gambar, tanpa apa, untuk menarik perhatian orang kata pembaca pun tidak guna. So, dalam masterclass blogging kami ada berikan tunjuk ajar berapakah perenggan, setiap perenggan harus anda gunakan, berapa perkataan, setiap perenggan dengan gambar supaya dia nampak lebih berstructure. So, structure content adalah amat penting untuk anda menarik perhatian pembaca dan juga menarik perhatian
Google algoritma. Itu penting. Okey. So, pelajari struktur penulisan juga. Sikit demi sikit. Bukan tulis bantai pun tak boleh jugalah. Okey. Dan nombor 4, jika anda baru memulakan dalam bidang penulisan ini, sudah tentulah anda boleh minta teman atau boyfriend anda, atau teman wanita anda, atau isteri anda, suami anda, atau ibu bapa anda untuk membaca tulisan anda sama ada ia menarik atau tidak. Pandangan pihak kedua adalah amat penting nak menilai hasil kerja anda. Tetapi, jangan minta tolong pada orang yang tidak memiliki kemahiran menilai anda tulisan. Dia pun sama macam lebih kurang macam tak faham, dia pun buat karangan, ada kenal dia buat karangan pun tu fail kat sekolah, lepas tu sudah baca pun anda mendapat ulasan yang salah kat situ. So, cari orang yang memahami, at least tentang bagaimana membaca novel ke apa, tu nilaikan diri anda menulis. Adakah mereka faham apa anda tulis? Itu adalah amat penting. Okey, jangan salah pilih orang pula untuk nilaikan anda punya penulisan. Itu menyebabkan kalau dia baca kata okey baguslah, okeylah. Kalau dia baca kata tak baguslah kau penulisan, padahal dia pun tak faham. Sebab masalah juga. Okey. Dan yang kelima adalah edit dan juga ubah. So, bila kita membuat sebuah konten tersebut, kita akan menulis. Biasanya, apabila kita membuat sebuah artikel, saya lah, saya akan tulis semua, apa idea ada, ada online ada lah, satu online, satu tulis, kita akan mengubah atau edit konten tersebut supaya jadi lebih, orang kata, value, lebih bersaca. Sebenarnya ini adalah satu tugas yang rutin sebagai seorang bloggers. Anda kena ubah dan edit semasa. Okey, inilah penting. Okey, nombor 6, anda tak ada idea, tak boleh, aku tak boleh menulis, aku tak faham menulis. Pergilah kelas belajar menulis. Okey. Bloggers harus pandai menulis. Okey. Jangan kata saya tak pandai menulis, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk anda tidak mahu menuliskan impian anda tau. So, pergi ambil kursus penulisan kreatif contohnya. Banyak ada dekat Malaysia ni. So, secara online atau online dan belajar. Okey. So, dari situ anda sudah boleh, orang kata, meningkatkan kemahiran anda untuk menulis, dan malahan suatu hari nanti anda menjadi seorang pakar dari bidang penulisan kerana anda punya ilmu kan. Anda ambil kursus berbanding orang lain yang tak ambil kursus, ilmu anda lebih bagus daripada mereka. Siapa tahu. Okey. So, inilah 6 langkah atau 6 cara yang boleh anda gunakan untuk mengukuhkan penulisan anda sebagai seorang bloggers. So, bloggers dengan buat karangan di sekolah ada berbeza. Okey, berbeza. Dia punya teknik yang berbeza-beza. So, anda kena faham kat situ jugalah. Okey. Tapi jangan risau. Jika anda mendapatkan masterclass bagi kami akan memberikan untuk anda bagaimana untuk buat konten yang bersaca, bagaimana untuk buat konten spiller, bagaimana untuk buat konten sub-pillar, untuk menarik perhatian Google algoritma, juga menarik perhatian pembaca. Apa gambar yang letakkan, semua kami berikan pada anda dalam masterclass blogging kami. Di mana konsep dalam masterclass blog kami adalah content seeking. Bermaksud, kalau punya konten yang kualiti, anda akan cepat diindeks oleh Google dan anda mendapat trafik organik yang ke dalam anda punya nama web. Okey. Dan kami juga menyediakan template percuma untuk anda. Anda tak perlu pening kepala buat template percuma atau website percuma yang menggabungkan landing page ke dynamic page. Dan kami menggunakan platform Blogspot. Alamak, tak tahu gunakan Blogspot. Jangan risau. Kami juga memberikan tunjuk ajar bagaimana untuk anda menggunakan platform Blogspot, semua dashboard dia satu persatu untuk anda. Okey, jika berminat, anda boleh klik di link bawah ini untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Alright. Okey, nama saya Andrew Idrus. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami, mendapatkan tips tentang Shopee, blogging dan juga Facebook Ads. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.